Kitaran hidup kupu-kupu dan ulat, dari telur hingga sayap. Pernahkah anda terfikir, bagaimana makhluk sekecil ini, yang dulunya cuma ulat kecil, boleh bertukar menjadi serangga yang begitu indah dan anggun? Inilah rahsia ajaib kitaran hidup kupu-kupu, yang tersembunyi di sebalik daun, cahaya matahari, dan masa. Visual, pelbagai jenis kupu-kupu di taman bunga, perlahan-lahan berterbangan. Kupu-kupu bukan sekadar serangga cantik. Ia simbol perubahan, ketabahan, dan kehidupan itu sendiri. Namun di sebalik keindahan itu, tersembunyi proses menakjubkan yang penuh cabaran, dari telur, menjadi ulat, kepompong, dan akhirnya, kupu-kupu dewasa. Segalanya bermula dengan telur. Seekor kupu-kupu betina akan memilih dengan teliti daun yang sesuai untuk anak-anaknya, biasanya daun yang boleh menjadi makanan kepada ulat nanti. Telur kupu-kupu sangat kecil, kadang-kadang tidak lebih besar dari sebutir pasir. Selepas beberapa hari, satu kehidupan baru mula muncul dari dalamnya. Apabila telur menetas, muncullah ulat, atau dikenali sebagai larva. Inilah fasa di mana kupu-kupu masa depan membina kekuatannya. Ulat makan, dan terus makan, hampir tanpa henti. Setiap beberapa hari, ia akan menanggalkan kulit lamanya melalui proses yang dipanggil molting. Dengan setiap pertukaran kulit, ulat menjadi lebih besar dan lebih kuat. Namun dunia luar tidak mudah. Burung, semut, dan serangga pemangsa sentiasa mengintai. Hanya yang cekal dan bernasib baik akan terus hidup ke peringkat seterusnya. Apabila tiba waktunya, ulat akan mencari tempat yang tenang untuk berehat. Ia melekat pada dahan atau daun, dan mula membentuk kepompong atau pupa. Inilah saat paling ajaib dalam seluruh kitaran hidupnya. Di dalam kepompong, ulat yang lembut tadi mula berubah secara perlahan-lahan menjadi kupu-kupu. Organ lama hancur, dan struktur baru, sayap, mata, antena, terbentuk semula dari sel yang tersimpan sejak fasa larva. Tiada siapa dapat melihat apa yang berlaku di dalamnya, seolah-olah keajaiban alam sedang bekerja dalam diam. Selepas beberapa hari, atau minggu, kepompong mula retak. Seekor kupu-kupu muncul, perlahan-lahan mengembangkan sayapnya yang lembap dan rapuh. Ia menunggu hingga sayapnya kering, sebelum terbang buat pertama kali. Dari seekor ulat kecil yang hanya tahu makan, kini ia bebas di udara, mencari bunga dan pasangan untuk meneruskan generasi seterusnya. Kitaran hidup kupu-kupu mengingatkan kita, perubahan itu tidak mudah, tapi ia sentiasa membawa keindahan di hujungnya. Setiap peringkat adalah langkah menuju kehidupan yang lebih besar. Dari telur ke sayap, inilah kisah keajaiban alam yang tak pernah berhenti mengagumkan manusia.